Hai semua, okey hari ni Kak Zai nak bagi resepi biskut aiskrim. Biskut ni korang budak-budak suka. Serius cakap, budak-budak suka. Lagi satu biskut ni, korang kalau buat setengah balang, rasanya 2 hari dah habis dah. Okey, mula-mula Kak Zai pakai 1 cawan margarin planta. Okey, setengah cawan gula halus, gula asin gula halus, setengah cawan. 1 sudu kecil asin vanila. Lepas tu 1 biji kuning telur. Okey, kita masukkan bahan-bahan ni yang wajib. And then kita gaul. Akak pakai setengah cawan gula So sebab dah ada coklat, nanti biskut jadi manis kalau kita tambah gula banyak. Okey. Korang gaul macam ni. Okey, lepas tu dah gaul macam ni, korang masukkan tepung custard. Tepung custard kena masuk 4 sudu. Okey, Kak Zai guna 4 sudu Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey. Tepung jagung Kak Zai pakai 3 sudu. 1, 2, 3. 3 sudu tepung jagung Lepas tu Kak Zai guna susu. Tepung susu. Okey, yang ni Kak Zai pakai 2 sudu. 1, 2. Okey. Lepas tu kita kena 2 sudu je tau. Sebab tak penuh tadi tu Kak Zai taruh lagi 1 sudu. Lepas tu kita kacau dia sampai sebati. Okey, tepung gandum kena pakai 2 cawan setengah, tapi Kak Zai letak dulu 1 cawan. And then gaul dia. Kalau tak cukup tepung, baru kita letak tepung gandum tau. Ni korang kena letak sikit-sikit tepung gandum ni. Okey, tips dia tepung gandum kena letak sikit-sikit. Sebab kadang dia tak sampai 2,5. Dia 2 cawan pun dia dah okey dah. Okey. Cawan kedua tepung gandum. Lepas tu kita uli dia. Tengok. Aisyu menangis tu korang. Lepas tu masukkan lagi setengah sikit-sikit. Masuk sikit-sikit, jangan masuk semua. Sebab kita nak tengok dia punya adunan tu tak lekat dekat tangan, dia dah okey dah. Okey, sebab untuk resepi ni Kak Zai buat masa Kak Zai tengah buat live. So sambil-sambil Kak Zai buat live, Kak Zai buat biskut. So dia punya adunan ni 2 cawan tepung gandum bersamaan dengan 1/4. Macam tu je. Dia tak pakai setengah. Dia pakai 1/4 je. Okey, yang baki tepung yang tadi tu Kak Zai tak masuk lah. Kak Zai simpan tepi je. So kita buat adunan acuan biskut aiskrim acuan biskut aiskrim. Korang tengok cantik kejadian dia. Lepas tu lepas dah buat acuan ni, kita bakar 160 bersamaan dengan 15 minit. Okey, 160 15 minit. Ni dah lepas bakar. Kita celup dengan coklat. Kita celup coklat macam ni. Okey, coklat tu Kak Zai guna coklat coin coklat coin, tak campur apa-apa. Kak Zai just buat dia masukkan dalam microwave, panaskan je coklat tu. And then Kak Zai celup-celup macam ni. Sambil-sambil Kak Zai buat biskut ni, Kak Zai buat live. Ni masa pukul 4 pagi korang. Kita tak tidur, kita terus sahur. Okey, tengok. Sambil-sambil sampai dapat gift pula tu. Okey, nanti korang suka resepi Kak Zai, korang boleh share, like dan follow. Bye. Assalamualaikum.